Assalamualaikum guys, welcome to Cyclist Farragon Channels. Sempena hari raya yang menjelang tiba, aku nak review 5 perfume raya yang korang boleh pakai time raya nanti. First is Lacoste Intense. Perfume ni aku dapatkan dengan harga bawah RM200 untuk 50ml botol. Bau perfume ni adalah bau citrusy dan bau dia sangat klasik. Perfume ni akan membuatkan korang teringat kepada bapa-bapa korang ataupun cikgu-cikgu korang masa zaman korang sekolah dulu. Performance perfume ni dia sangat kuat dan sangat bagus. Perfume yang kedua adalah Versace Pour Homme. Versace Pour Homme dibuat oleh Alberto Morelos, seorang perfumer yang sangat popular. Perfume ni basically bau dia adalah bau fresh, yang mana dia punya openings tu ada bau bergamot, bau lemons. Kalau korang pakai time raya, mesti orang akan tanya perfume apa yang korang pakai sebab bau perfume ni dia sangat sedap. Perfume yang ketiga adalah Mont Blanc Legend. Perfume ni sangat sesuai untuk dipakai kalau korang nak beraya pada waktu malam. Basically, bau perfume ni adalah bau aromatic, bau fruity sweets. Antara notes yang ada dalam perfume ni adalah bergamot, pineapple dan juga lavender. Perfume ni sangat sesuai untuk orang yang mempunyai karakter yang tenang dan berkeyakinan tinggi. Perfume yang keempat adalah Jean Paul Gaultier Ultra Male. Perfume ni korang boleh dapat dengan harga yang agak affordable sekarang ni. Dengan bau vanilla fruity sweets, bagi aku perfume ni sangat sesuai untuk dipakai kalau korang nak beraya pada waktu malam. In terms of performance, perfume ni memang sangat baik. Dia punya projection, dia punya longevity dia sangat strong. And perfume ni dapat membuatkan orang di sekeliling korang berasa sangat tenang dengan bau dia. Last but not least, Club de Nuit Precieux. Aku sure ramai orang akan pakai Club de Nuit Intense time raya nanti sebab perfume ni dah tersangat popular dan ramai orang dah pakai. Aku bawa kat mana-mana perfume ni. So why not korang try Club de Nuit Precieux, yang mana perfume ni agak baru and bau dia pun lebih sedap daripada Club de Nuit Intense. Performance dia pun sangat baik and dia sangat versatile, yang mana korang boleh pakai daripada pagi sampai ke malam.